Halo, Assalamualaikum semua. Sihat? Hujung minggu. Okay. Hari ni aku tak ada nak borakkan pasal kereta, tapi aku nak borak pasal kehidupan. Okay. Di mana yang azam 2026 ni aku amalkan satu benda, iaitu satu ayat ni lah. Ayat pemudahkan rezeki. Mana yang sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mana nak lancar rezeki tu seperti lancarnya air zam-zam, okay? Aku amalkan dalam sehari, baca ayat ni 9 kali. Okay, apa ayat dia? Inna fatahna laka fatam mubina. InsyaAllah. Okay, dia lambat tapi insyaAllah pasti sampai. Okay, amalkan sehari 9 kali. Lagi banyak buat, lagi banyaklah pahala kan. Rezeki-rezeki yang mengalir seperti air zam-zam, yang rezeki yang kita tak tahu datang dari arah mana sekalipun. Okay, semoga bermanfaat bagi korang, and selamat beramal. Assalamualaikum.